Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faedah semaya. Ni nak menyatakan tentang perkara-perkara yang hasil. Perkara-perkara yang hasil apabila kita semaya. Perkara yang hasil. Gapo faedah? Gapo manfaat dia kalau kita semaya? Nombor 9, firman Allah Ta'ala katakan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tu dia kata apa? Maksudnya firman Allah Ta'ala, sungguh aflahal mu'minun, dapat kemenangan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman lagu mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka yang beriman tu yang tetap hati dan anggota fi salatihim khashi'un, dalam semaya mereka itu orang mukmin. Maksudnya mereka yang tetap hati. Maksudnya apa? Mereka yang khusyuk, mereka yang apa ni? Yang tawajuh, yang perhati baca, yang tengok akal makna, yang faham akal makna secara ijmali. Mereka ni yang khusyuk, yang fokus dalam semaya, tak fikir kepada benda lain, tak mikir masakan bini dia, tak mikir masakan fikir poyok dan sebagainya. Tu mereka ni, mereka yang dapat kemenangan lah. Mereka yang dapat kemenangan, mereka tetap hati maksudnya apa? Fokus dalam semaya. Jiwa dia dengan semaya, bukan duduk jiwa dia, bukan anggota sahaja semaya, tapi jiwa kau lain, bukan orang tu. Jiwa mereka ni duk mikir semaya, duk fikir bahasanya dia duk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang merendah diri, mereka yang menghina ke diri mereka ketika dalam semaya, rasa banyak dosa, mereka ni. Dan di akhir ayat ini juga katakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan maksudnya, dan kemenangan juga, aflahal, dan kemenangan juga bagi orang-orang mukmin. Bagi orang yang mukmin yang mana? Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Bagi orang-orang mukmin yang melihara akan semaya mereka itu, orang mukmin tu memelihara daripada mengeluar waktu-waktu semaya. Maksudnya apa? Maksudnya mengeluar waktu-waktu semaya ni, maya di akhir waktu ataupun tak semaya maya lain waktu, maya waktu zuhur, maya zuhur di waktu asar. Mereka bukan gabani, mereka ni menjaga maya di awal waktu. Maksudnya apa? Bunyi bel, lepas bel tu maya sunat, lepas tu terus maya fardu. Mereka yang sentiasa, walaupun jiwa mereka duduk bekerja. Maksudnya hati mereka duduk bekerja. Kami ni bekerja, yang mereka duduk bekerja, tapi hati mereka ni terikat dengan semaya. Maksudnya apa? Hati mereka ni
bila waktu zuhur. Padahal baru pukul 8 baru lepas mai subuh. Kita nak tunggu mai zuhur pula ni. Lepas tu lepas mai zuhur tu pergi kerja. Lambat lagi asal baru pukul 3.30 ni. Tunggu. Bila-bila duk kerja tu. Hati mereka ni terikat dengan apa ni? Dengan semaya. Hati mereka ni terikat. Bukan terikat saja. Mereka rasa kasih. Lambat nak masuk waktu ni. Nak semaya. Tapi mereka tering. Tapi belum masuk lagi. Tu. Dan lain-lain. Habis itu. Nombor 10. Dan firman Allah Ta'ala. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Malaikat semaya, malaikat orang-orang semaya, alladzina hum ala salatihim daimun. Maksudnya nyonya firman Allah Ta'ala katakan sungguh manusia dijadikan tabiatnya geluh gesah. Maksudnya apa? Geluh gesah. Apabila berlaku mengena berlaku dan timpa kesusahan, nescaya tidak sobat mengena mereka tu. Dan apabila berlaku akan dia akan manusia tu kesenangan dan kaya mereka dapat tu, nescaya menegah mereka itu saya pada membuat kebajikan, melainkan orang-orang melihara dengan sebenar-benar semaya, tiada mereka geluh gesah dan terkejut apabila mengena dan timpa kesusahan, dan tidak saya pada buat kebajikan apabila dapat kesenangan dan kaya, bahkan sentiasa buat kebajikan atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tak jaga semaya. Tak jaga semaya ni bukan tak semaya langsung, semaya. Tapi semaya terlalu kadang-kadang tu semaya tu terlalu cepat. Tak jaga rukun dia, tak jaga syarat dia. Semaya dalam keadaan halabala, semaya keadaan semaya keadaan memandang ringgit, memandang temeh, mereka ni. Jadi mereka apabila ditimpa kesusahan, contohnya apabila ditimpa jatuh miskin. Dulu kaya, asalnya kaya, tiba-tiba miskin pula. Tiba-tiba miskin. Bila miskin tu cubalah nak buat rasa gelak dah dunia. Rasa aku ni tak ada dah kehidupan, tak ada dah kesenangan bagi aku ni. Jadi ambil keputusan bunuh diri. Kenapa? Mereka yang ni bila ditipu susah mereka ambil keputusan bunuh diri. Kenapa? Mereka fikir dalam hati mereka, bila bunuh diri, bila lopak ni, bila nak bunuh diri, bila bunuh diri tu lesau belaka lah. Senang dah. Padahal bila bunuh diri tu mereka ni tak akan senang. Kenapa? Akan ditimpa azab pula di dalam kubur nanti, di dalam alam barzakh nanti. Sebab itulah mereka yang tak jaga semaya, tak jaga rukun dia, tak jaga syarat sah bagi semaya dengan betul, dengan molek, dengan tertibnya mereka tak jaga ni, ataupun mereka tak jaga semaya mereka ni dengan cara yang betul, dengan cara tenang, cara relax. Mereka tergopoh kapah dalam semaya. Bila mereka tipu susah, mereka akan mencari kesusahan lagi. Bila mereka senang, mereka lupa akan kesenangan, akan nikmat tu. Dengan tak mengeluarkan, kalau bila harta banyak tak mengeluarkan zakat. Bila harta banyak tak beri sedekah kepada orang yang tidak mampu dan sebagainya. Mereka rasa sombong, mereka rasa harta yang mereka dapat ni daripada usaha mereka. Mereka tak dalam hati mereka tak fikir bahawasanya harta yang mereka dapat ni
Bukan datang mereka tak fikir bahasanya harta yang mereka dapat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka fikir tu harta yang mereka dapat ni daripada usaha mereka. Daripada usaha bekerja keras mereka. Sebab tu bila mari kesusahan tu mereka rasa lalai. Mereka apa ni? Ambil keputusan yang tak sepatutnya. Kalau orang yang menjaga sembahyang bila mereka rasa susah, mereka fikir ni ada hikmah lah, ada Tuhan ada hikmah ke depan hari ni. Mungkin Tuhan nak balas pada hari akhirat nanti. Bila kita sabar, bila orang-orang yang jaga sembahyang ni bila mari susah, mereka akan sabar, mereka akan apa ni? Mereka akan tawakal, akan serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka senang, mereka akan keluarkan zakat. Mereka akan bila nampak orang miskin, bila orang nampak orang tak mampu, mereka akan membelanjakan harta mereka. Kenapa? Mereka fikir semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana apa boleh bersifat dengan lagu tu? Kerana mereka menjaga semaya tu. Bukan menjaga tu dengan semaya sama, bukan menjaga tu dengan semaya tak reti badu. Maksudnya apa? Mereka menjaga betul dengan syarat syarat rukun dia, menjaga tertib dia, menjaga adat-adat dalam semaya. Walaupun semaya sunat tak banyak sekalipun, tapi mereka semaya sunat mereka ni yang terbaik. Bukan cepat-cepat nak habis, bukan cepat nak habis, ataupun maya sunat kerana tunjuk ke orang, tak habis. Tu sebab itulah kita kena jaga semaya ni, jaga biar betul. Sebab turun ayat hafizul ayah, sebab turun ayat sebab yang ke-11. Dan firman Allah Ta'ala katanya kan, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan diri olehmu akan sembahyang diri itu dengan sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya seperti apa? Seperti maksudnya apa? Menunaikan segala rukun lah, dan syarat-syarat dan adat-adat dia dalam sembahyang. Adat ni mana kata apa? Benda-benda sunat dalam sembahyang. Dari luar sembahyang, sebelum akad takbir ada sunat-sunat dia. Semasa akad takbir, semasa akad takbir pun ada sunat-sunat dia. Selepas akad takbiratul ihram pun ada sunat-sunat dia. Selepas daripada memberi salam pun ada sunat-sunat dia. Menjaga belaka, rukun pun jaga, syarat sah pun berjaga. Lepas tu sunat-sunat dia pun jaga, adat-adat dia, adat-adat semaya pun jaga. Tu mereka ni. Lepas tu mereka yang sempurna semaya tu. Dan diri olehmu akan semaya diri itu dengan sempurna. Diri dengan sempurna yang mereka yang jaga akan segala syarat, akan segala rukun, akan segala adab-adab di dalam semaya. Sungguh semaya ini sempurna. Kerana apa? Kerana sungguh semaya ini dapat menegah tuannya daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang tertegak oleh Tuhan. Kerja yang dibeti oleh Tuhan. Seperti apa? Minum arak, berjudi, apa ni? Buat tak ada berfaedah dan sebagainya, membuat masuk dan sebagainya, banyak lagi. Jadi kalau kita nak tengok diri kita ni beki ataupun masih mengengkali dengan perbuatan yang tak sebaiknya, ataupun perbuatan ataupun diri kita kau baik ataupun kau buruk, kita kena tengok semaya kita. Kalau diri kita kau buruk, tengok semaya kita. Tengok semaya kita dari segi syarat dia, dari segi rukun dia, betul ke tak cara kita. Lepas tu tengok dari segi adat-adat dia.
Lepas tu kalau kita rasa kita betul dah, kita ngaji dah, tengok pula dari segi sebelum daripada semaya, iaitu berwuduk. Jadi bila tengok berwuduk tu, kalau betul dah berwuduk, kita tengok pula apa jadi lagi. Tengok sebelum daripada berwuduk, iaitu suci hadas. Kalau betulnya suci hadas kita, makanya perbuatan kalau betul semua kita buat tu dengan sempurna yang agama nak tu, maka kita ni nak buat kejahatan tu kita rasa pening, rasa nak buat tu tak buat lagi, nak buat rasa pening, rasa apa ni, tak boleh pergi kita ni, tak boleh duduk sini, rasa lagu tu. Tapi bila kita tak jaga semaya ni, bila tempat maksiat pun kita tengok biasa je, tengok buat relax lah, jadi macam normalisasi pula. Kena tengok diri kita, semaya kita lagu mana. Tu. Dan tahu daripada ini, dan kita ambil faham, ambil reti, ambil tahu, ambil cakna, dan tahu daripada ini daripada mana. Daripada ini musannaf ambil kesempurnaan tetapi kesempurnaan tu kalau kita telah semaya, tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan, daripada kerja maksiat kita buat tu, tak boleh buat je. Kita semaya dah, maya awal waktu berjemaah lagi kita semaya, tapi kita buat kerja maksiat lagi, berjudi lagi, minum arak lagi, gapo lagi, bergaul dengan perempuan tanpa batas lagi, ataupun buat konten yang tak munasabah misalnya, buat gapo ni, buat cerita yang tak munasabah. Jadi kalau kita masih kerja lagi perbuatan, tapi kita semaya dah, kita semaya suku sembah, kita semaya, tapi kita kena tengok sebab apa. Ni musannaf nak ya, barangkali kemungkinan boleh jadi, mungkin kemungkinan boleh jadi, boleh jadi. Ni nak kata musannaf nak beradak dengan Tuhan lah. Barangkali semaya kita belum sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya semaya kita tu tak kena dengan rukun dia, ataupun tak kena dengan syarat dia, ataupun tak kena rukun dia, ataupun adat dalam semaya tu tak kena. Tak betul mana. Jadi kena belajar balik, kena tahu balik. Tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan. Barangkali semaya kita belum sempurna, maka wajib kita membaiki. Maksudnya apa? Dengan belajar. Kita mesti kena usaha supaya apa? Supaya hasil dan khusyuk dalam semaya itu. Supaya apa? Supaya hati kita, diri kita tetap dalam semaya. Jiwa kita tetap dalam semaya. Tak tergopoh-gopoh dalam semaya. Kena baiki semua. Baiki daripada segi rukun dia, fardu dia, dari segi syarat dia, dari segi adat dia, kena baiki belaka. Baru betul cara membaiki semaya kita hingga sempurna, hingga dapat kesempurnaan dari dalam semaya. Bandingan semaya dengan manusia. Ni nak dibanding semaya dengan manusia, dengan tubuh manusia. Lagu mana bandingnya dia? Musannaf kata musannaf, kalau dibanding semaya ini dengan manusia, maka bagi semaya ada semaya zahir, iaitu mengerjakan syarat. Gapo semaya zahir ni? Semaya zahir itu gapo benda? Iaitu mengerjakan syarat. Rukun, sunat abad. Sunat abad ni gapo? Syarat ni gapo syarat? Syarat ni iaitu barang yang melibatkan sah sesuatu ibadah, tapi dia ni bukan satu juzuk daripada ibadah tersebut. Tu syarat. Manakala rukun gapo? Iaitu barang yang melibatkan satu ibadah sah ataupun tidak sah bagi sesuatu ibadah, tetapi ia adalah salah satu ia adalah satu juzuk daripada ibadah tersebut. Tu rukun. Sunat abad. Gapo semaya zahir ni? Iaitu sunat abad juga. Sunat abad. Iaitu sunat abad ni sunat yang sangat dituntut
Kalau kita tak buat, maka disunatkan, ataupun kita sengaja tinggal, ataupun kita terlupa, maka disunatkan bagi orang yang terlupa ataupun sengaja tinggal ataupun sengaja tidak buat, maka disunatkan bagi mereka ni untuk buat sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi ni bila? Ketika sebelum daripada memberi salam. Berapa kali? 2 kali. Sunat untuk sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sunat apa yang mana? Iaitu di doa kunut. Doa kunut tahiyat awal. Tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Lepas tu baca selawat Nabi di dalam doa kunut. Lepas tu baca doa di dalam kunut. Tu antaranya. Dan sunai ayah. Sunat yang tak apa ni, tak disunatkan untuk buat untuk sujud sahwi kalau kita tinggal. Kalau kita tinggal sama ada terlupa ataupun sengaja, tak disunatkan untuk sujud sahwi. Tu habis itu. Maka syarat sembahyang seperti nyawa. Dia ini jawab. Maka syarat sembahyang itu seperti nyawa. Bermakna kalau tak ada nyawa, tentu manusia tidak hidup. Begitu juga kalau kita tak ada nyawa. Hidup ke tak kita? Tak hidup. Tak ada nyawa. Sebab ada nyawa lah kita hidup. Sebab ada nyawa. Kalau tak ada nyawa, tak ada hidup kita. Tu. Begitulah. Begitulah kalau pada adanya kena ada apa ni? Pada adanya kita manusia nak hidup tu kena ada nyawa. Kena ada nyawa. Kalau tak ada nyawa, adanya manusia ni tak hidup. Adanya. Jadi pada wujud adanya kena ada nyawa baru manusia hidup. Kalau tak ada nyawa tak hidup. Ataupun kita panggil roh lah. Roh dalam diri kita ni. Begitulah kalau tak ada syarat, tentu tidak sah sembahyangnya seorang manusia tu. Kalau tak ada syarat tu, tentu tidak sah sembahyang tu. Tu. Habis itu. Dan rukun sembahyang. Nak ibarat ni bandingnya. Dan rukun seperti kepala dan badan. Rukun ni seperti kepala dengan badan pula. Bermakna rukun ni seperti kepala dengan badan ni, bermakna kalau tidak cukup rukun, tentu tidak dikatakan sembahyang. Tentu tak dikatakan sembahyang. Sebab apa? Sebab apa tak dikatakan sembahyang? Yakni dengan kata bawah syarat tak iktibar dia ni sembahyang. Sebab tu tak dikatakan sembahyang. Begitulah kalau tak ada kepala dan badan, tentu tidak dikatakan manusia. Kalau tak ada kepala dengan badan, tak dikatakan manusia. Orang kata apa? Orang kata hatu. Tak ada kepala, tak ada badan, orang kata hatu. Orang tak kata dah manusia. Tu hatu. Orang kata gitu. Lari cak poda lah kita. Kalau tubuh manusia tak ada kepala, tak ada badan, lari cak poda boleh jalan. Lari kita tak cukup dana. Tu. Habis itu. Dan bermula sunat abad tu. Ni bandingnya bagi sunat abad pula. Dan bermula sunat abad tu seperti anggota nyonya manusia. Seperti apa? Anggota tu kaki, tangan dan lain-lain. Kaki, tangan dan lain-lain. Gapo ni? Kaki dengan tangan seperti anggota manusia, tak kaki tangan. Kalau tak ada kaki, tak ada tangan, boleh hidup ke ada manusia? Boleh hidup. Tak ada kaki tangan. Tapi comel ke tak? Comel ke tak? Sempurna ke tak tubuh kita kalau tak ada kaki dengan tangan? Tak sempurna, tak comel. Sebab tu kena ada kaki tangan baru comel. Maksudnya tak ada kaki kanan, boleh buat kerja ke lain tak? Kalau tak ada kaki, tak ada tangan, boleh buat kerja ke lain? Boleh buat kerja, tapi tak sempurna bagi orang yang ada kaki ke tangan. Jadi akan jadi terbatas juga pekerjaan yang kita nak buat. Mungkin pekerjaan setengah-setengah pekerjaan kita boleh buat, setengah pekerjaan kita tak boleh nak buat. Begitulah sunat abad.
Sunat abang kalau orang buat yang cukup buat rukun sahaja. Sunat abang dia tinggal semaya gapo ni gapo ni tahiyat awal dia tinggal. Baca tahiyat awal dia tinggal. You sujud you duduk saja, duduk tahiyat awal saja tapi you tak baca. You tinggal. Rugi saja. Maksudnya apa? Comel kau dak ibadah kita tu. Tak comel ibadah kita tu nampak jadi cacat celok. Jadi nampak cacat celok lah. Jadi kalau dengan kaki tangan ni orang kerja pun tu kerja tak berat. Kadang-kadang tu orang tak terima langsung kerja. Kenapa? Ia akan menjadi mengganggu ke organisasi tersebut. Kalau pekerja dia ada cacat celok, kakinya tangan tak ada. Tu sebab tu kena jaga. Bukan jaga rukun saja. Sunat abang pun kena jaga juga. Bermakna kalau tak ada anggota, apalah faedah, apalah manfaat manusia itu? Apa manfaat boleh buat? Tak boleh nak buat apa. Kaki tangan tak ada, tak boleh nak buat apa. Kalau boleh buat apa, buat sekadar-kadar gitu. Kalau ada pun kaki saja tak ada, tangan ada, boleh buat kerja, boleh buat. Tapi sempurna kau tak kerja dia nak buat, tak boleh sempurna juga. Tak boleh buat sempurna juga. Contohnya nak ngakak barang, kali tak ada kaki, boleh akak tak barang? Boleh akak barang, tapi barang tu mesti barang yang barang kecil, barang halus. Kalau barang yang besar, dia tak boleh. Sebab apa? Tak boleh nak tapu dengan anggota tubuh dia tu. Tak boleh nak agak. Dia akan jadi apa? Terhuyung hayang. Tu apa ni? Terumbar ambil bila nak akak kotak yang besar ataupun barang yang besar tu bila tak ada kaki. Tu sebab tu kena buat jugalah sunat abang tu. Begitulah kalau tak ada sunat abang, apalah molek semayanya. Maksudnya apa jadi moleknya semaya tu. Tu. Tinggal benda ke apa ni? Tinggal sunat abang ni makruh hukum dia. Jadi sunat bagi kita kalau orang tertinggal, kalau ataupun sengaja tinggal, maka sunat bagi dia tu untuk sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Tentu tak ada molek, maka janganlah kamu tinggal sunat abang ini. Kita jangan duk tinggal sunat abang ini. Batu kena jaga belakang lah. Kena jaga belakang. Kata musannaf dan sunat ayah seperti bulu perhiasannya, seperti bulu perhiasan, rambut, bulu kening, bulu roma, dan lain-lain. Ni nak nampak jadi koh comel. Kalau bila buat sunat ayah jadi koh comel. Bermakna kalau tinggal sunat ayah tentu licinnya tentu licin hudu semayanya manusia. Tentu licin hudu. Maksudnya apa? Orang tu tak ada keni. Jadi orang tu tak ada keni. Orang kata mana kenimu? Tak ada keni. Jadi orang kata huduhnya hukum. Sebab tu lah bila apa ni, bila sunat ayah tak buat tu, orang kata mana sunat ayah tak buat. Jadi nampak huduh. Nampak huduh. Sunat ayah ni banyak lah. Sunat ayah antaranya mengangkat tangan. Mengangkat tangan pada takbiratul ihram, pada rukuk, pada turun ke rukuk, pada iktidal, pada apa ni, pada daripada tasyahud awal nak bangun rakaat ketiga. Itu sunat angkat tangan juga antaranya. Lepas tu sunat ayah juga iaitu baca surah lazim selepas daripada surah Fatihah, baca doa iftitah. Lepas tu baca doa ketika rukuk, baca doa ketika sujud. Tu semua tu sunat ayah belaka. Bukan sunat abang. Tapi kalau contohnya kalau tak buat, comel kau tak semaya? Tak comel. Maksudnya apa? Kita buat rukuk saja. Contohnya kita duduk tasyahud awal.
Tu duduk tasyahud awal. Duduk saja. Baca tasyahud awal tak baca. Comel kau tak comel. Jadi ya. Kenapa? Nampak cacat celah juga. Sebab tu kena buat belakang. Bukan banyak pun. Buat benda tu. Buat sunat buat rukun, buat apa ni sunat abang semua tu, syarat tu semua tu. Semaya tu. Kalau bagi orang kapur, bagi orang awal macam kita ni, berapa minit semua? 10 minit. 10 minit, 10 minit, 15 minit. Kalau paling lama 15 minit. Sudah 10 minit, 7 minit selesai dah semaya. Tu pun buat apa ni, buat sunat tak baca doa panjang-panjang lagi. Tu baca biasa-biasa. Biasa-biasa orang ramai-ramai buat. Tu. Kalau begitu janganlah lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal ayah ini. Kerana apa? Ialah dia. Kerana dunia sekarang rambut dan bulu-bulu. Inilah kita bersangat pada mengelokkan dia rambut dan bulu. Maksudnya apa? Rambut kita lah ni, kalau dunia lah ni, orang buat kalau macam rambut, buat macam-macam fashion. Buat fashion macam apa ni, rambut ke belakang, belah kiri, belah kanan, bojeng, rambut askar, macam-macam rambut. Ada jenis-jenis macam. Dunia lah ni dengan berbagai-bagai halak, berbagai kuting dan siapa, maka sembahyang lebih, maka pada sembahyang tu lebih-lebih lagi mesti mengelokkan dia dengan mengejar sunat ini sunat dengan sempurna. Semaya tu lebih lagi. Kalau macam rambut kita buat comel-comel, buat macam-macam jenis bahasa, lebih lagi kalau dekat nak gaya. Ataupun kita bila nak keluar dengan gaya, kita pakai minyak rambut, macam-macam pakai minyak rambut. Kita sapu. Deodorant, sapu, apa ni? Lumik, sapu, macam-macam. Rambut kita. Nak suruh apa? Nak tubik dengan gawe tu. Gawe kata, semak lah abang kita ni, gawe kita ni. Kepala tahi sungguh. Awak benda maksiat, kepala tahi sungguh. Tu. Habis itu. Kata musannaf. Sembahyang batin. Sembahyang batin berapa minit dah? Sembahyang batin berapa minit dah? Aduh. Sembahyang batin wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada itu bab nak pergi makan gula pula. Nak pergi makan gula. Nak makan raya. Pondok. Ada pondok tok Rambo ajak makan raya. Sama-sama malam-malam ni ko. Tengok-tengok insya-Allah lah. Malam-malam ni kau tengok-tengok malam ni kau kita baca sikit. Apa-apa itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.